Di antara prinsip akidah ahli sunnah adalah mendoakan kerahmatan bagi seluruh sahabat Nabi. Sebab tu kita lawan dengan Syiah. Sebab Syiah doa bagi apa? Bagi musnah sahabat. Doa kafir sahabat. Doa laknat sahabat Nabi. Sebab tu kita menyelisihi mereka. Kita doa kerahmatan dan kebaikan ke atas sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dalil dia apa? Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni daripada kalangan muhajirin dan ansar. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Siapa yang beriman lebih dahulu daripada kita? Sahabat Nabi. Yang beriman lebih dahulu daripada tabi'in, sahabat Nabi. Yang beriman lebih dulu daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Siapa dia? Sahabat Nabi. Yang beriman lebih dulu daripada Imam Bukhari, sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, perintah agar doa kepada mereka. Ini perintah Allah ni. Jadi, tuan-tuan, maknanya kebaikan bagi orang yang dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jangan bagi ada dengki. Sedangkan Syiah jelas mendengki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mendengki kepimpinan mereka, mendengki pujian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka, mendengki pujian ahli sunnah kepada sahabat Nabi. Syiah tak perhati kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kalau kita tengok, kita bukanlah kata paranoid sangat pun. Tapi maknanya kita tahu kata ini adalah pendirian mereka. Nak buh nama pelik-pelik, cuba tengok video-video mereka buat dalam YouTube dan sebagainya. Gambar-gambar video yang duk, ni Syiah. Lelaki-lelaki Syiah. Dia pakai pakaian pondan, pakaian perempuan, dia pakai lelaki. Dia buat menari. Orang yang dia tepuk di bawah ni, ya Umar, ya Umar, ya Umar. Maknanya dia labelkan tu sebagai pondan. Ini satu penghinaan ke atas sahabat Nabi. Kedudukan Umar yang besar, bukan kecil. Jadi mereka nak tolak kemuliaan dan kedudukan sahabat-sahabat. Mereka nak hakih daripada jiwa umat Islam sensitiviti terhadap isu sahabat Nabi. Orang lah ni kurang cakap macam sahabat Nabi. Sebut idola-idola, orang cakap orang lain daripada sahabat Nabi. Yang ni kita tak mau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey? Bagi clear benda ni. Kita tengok kedudukan dia.